Hai, Assalamualaikum. Saya Nusyairwani binti Aslin, pelajar OUM semester keempat. Hari ini saya ingin mengupaskan tentang satu isu rasuah yang berlaku pada masa kini dalam dunia pekerjaan. Mesti korang semua tertanya kan, apa itu rasuah dan integriti dalam dunia pekerjaan? Rasuah adalah perbuatan memberi atau menerima suapan untuk mendapatkan sesuatu secara tidak jujur. Manakala integriti pula merupakan kejujuran dan nilai moral yang tinggi dalam tindakan seseorang. Kalian sedar tak, sebenarnya dalam dunia pekerjaan ni, integriti sepatutnya menjadi asas utama setiap keputusan. Namun apabila rasuah mengambil alih, maruah dan kepercayaan mula terhakis. Mencari rezeki biarlah melalui kerjaya yang bermaruah, bukan dengan rasuah. Oleh itu, jom kita faham dengan lebih lagi mengenai jenayah rasuah politik ini melalui contoh sketsa. Selamat pagi semua. Saya mulakan dengan sadari wanita terlebih dahulu ya. Selamat pagi puan, terima kasih atas peluang ini. Baik, boleh wan menceritakan sedikit latar dan pengalaman kerja sebelum ni? Sudah tentu puan, saya baru saja tamat pengajian, tak lama kerja. Tapi saya yakin saya boleh membantu pada syarikat ini. Bagus, saya memang cari cara yang beriteliti dan mampu bekerja dalam tekanan. Puan, saya harap dengan sedikit sumbangan ni puan boleh pertimbangkanlah saya pun jawatan ni. Saya tak boleh macam ni wan ni. Di satu perbuatan yang tidak beretika, saya tak terima sokongan ni. Maaf puan, saya hanya benar-benar perlukan kerja ni je. Berilah suara bukan dalam untuk berdaya. Puan ni awak boleh dikenakan tindakan undang-undang termasuk denda dan penjara bawah atas SPRM tau. Saya perlukan pekerja yang jujur untuk bukan yang menipu untuk mendapatkan kerja. Maaf puan, saya sedar itu satu kesilapan. Pelajaran dari kesilapan ni, rezeki hanya datang dengan usaha bukan sebekal. Korang faham tak mesej yang disampaikan tu? Oleh itu, jelaslah mesej yang disampaikan melalui sketsa tersebut adalah berkaitan jenayah rasuah ini mampu memberi impak yang negatif dalam individu dan masyarakat. Antaranya adalah, ianya mampu menjejaskan reputasi dan masa depan kerana nama kita akan tercemar dan menyebabkan peluang untuk dapatkan kerja di tempat lain. Selain itu, kita juga akan kehilangan peluang jangka panjang walaupun berjaya dapatkan kerja. Jika kita tak ada kelayakan yang sebenar, kita mungkin gagal dalam tugasan dan akhirnya hilang kerja macam tu je. Kepercayaan online terhadap kita pun akan terhakis. Bila masyarakat lihat seseorang boleh dapatkan kerja hanya guna sogokan, keyakinan masyarakat terhadap sistem pemilihan yang adil dan telus akan hilang. Oleh itu, jenayah ini perlu dititikberatkan dengan mementingkan integriti dalam diri setiap individu. Integriti ini penting kerana ianya dapat memupuk harga diri dan keyakinan yang datang daripada hasil kejayaan usaha sendiri, sekaligus dapat mendidik diri menjadi seorang yang berdikari dan dihormati. Selain itu, integriti ini dapat membina kejayaan yang kukuh dan beretika kerana ianya melahirkan pekerja yang berdisiplin, bertanggungjawab dan komited. Kesimpulannya, sketsa tersebut mencerminkan betapa bahayanya rasuah yang menjejaskan masyarakat secara keseluruhan dan pentingnya membina integriti demi melahirkan sistem yang adil dan berkualiti. Oleh itu, rasuah bukan sahaja merosakkan sistem masyarakat, malah menghancurkan masa depan individu sendiri itu juga. Sebaliknya, integriti adalah asas kepada kejayaan yang bermakna dan dihormati. Beringatlah, jenayah membawa padah. Maka berakhirlah saya punya penerangan hari ini. Bye! It's a wrap!